Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak tunjukkan cara untuk pengisian markah UPSA ujian pertengahan semester sesi akademik untuk tingkatan 3. So seperti biasa kita pilih panitia kita, kemudian kita pilih gambar kita. So untuk tingkatan 3 pilih PPT, button PPT. So klik kat button PPT. Buat pendaftaran tingkatan dan subjek. Kita dah tingkatan 3. Kalau internet lambat dia macam ni lah. Tingkatan 3, kata 3 UTM, mata pelajaran matematik. So cikgu pergi pada MP1, dah ada nama, kemudian cikgu isi pada ruang PPT ni markah dia dah. Sehingga dah selesai. So untuk PPT pada tahun ni kita isi markah per 100. Jadi mata pelajaran yang markahnya 70, markah penuhnya 80, cikgu convertkan lah ke 100%, barulah cikgu isi dalam sistem. Okay, itu sahaja. Untuk pelajar yang tidak hadir, cikgu letak kosong. Untuk pelajar yang hadir tapi markahnya kosong, cikgu letak 1. Okey, itu sahaja. Terima kasih.